Hai korang, apa khabar korang semua? Harap korang semua sihat. Okey, sekarang ni kita nak share dengan semua rakan-rakan macam mana keadaan ataupun perjalanan kita sewaktu menaiki stesen metro Line Merah. Ini ialah perjalanan yang biasa dekat Dubai ni. Kiri kanan bangunannya tinggi-tinggi dan bangunannya sangat unik dan macam-macam bentuk. Ini kita baru nak naik lift ni. Naik atas lift macam biasa. Naiklah lift ni macam biasalah dekat KL pun ada. Biasa je. And then lepas tu masuk je metro. Dan kita tengoklah line dia menuju ke mana? Ke stesen 25. Pastikan betul. Sebab yang penting kita tengok je lah dekat signboard dia. Dia memang akan tulis sepanjang perjalanan memang kita akan view dia memang macam ni lah. Ada view bangunan-bangunan yang tengah dibuat. And then mungkin dalam proses pembuatan kot. Nanti siap lah kot. Macam-macam bentuk dia kalau kita perasan tengok dekat sini. Wow. Dan jalan raya dekat sini besar. Banyak lane. Tapi ada juga pokok-pokok. Dia tak abaikan supaya mungkin kawasan ni supaya taklah terlalu panas. Kita tahu kan kawasan Dubai ni sebenarnya padang pasir sebenarnya. Tengok tu. Ni macam dia nak hijaukan kawasan ni. Ni pula panas pula. And then masjid. And then shopping mall. Ini shopping mall. Shopping mall lagi. Shopping mall lagi. Itulah yang kita tengok sepanjang perjalanan ini.